Ramai orang risau bila harga emas turun sebab apa? Mereka anggap modal yang dikeluarkan akan hilang begitu sahaja. Sebenarnya tidak. Kalau tuan memiliki emas fizikal contohnya 5 dinar, modal tuan puan tidak mati walaupun harga emas sedang jatuh. Apabila berlaku kejatuhan harga emas dan pada masa yang sama tuan puan perlukan wang tunai, sebenarnya tuan puan ada satu pilihan yang sangat praktikal. Agak-agak apa? Betul. Tuan-tuan boleh bawa emas tersebut ke Rahnu dan Rahnu akan bagi pinjaman berdasarkan nilai emas yang tuan-puan cagarkan. Jadi walaupun harga emas sedang menurun, tuan-puan tetap boleh dapatkan tunai serta-merta tanpa perlu menjual emas yang tuan-puan sayang tu. Tempoh pajakan biasanya antara 6 hingga 12 bulan. Dalam tempoh tersebut, kalau tuan-puan sudah dapatkan duit yang cukup untuk tebus, tuan-puan boleh ambil balik emas yang ada dekat Rahnu tu. Dengan cara ni, tuan-puan masih kekal memiliki emas fizikal yang ada dan pada masa yang sama dapat memenuhi keperluan kewangan jangka pendek. Best kan? Contohnya, jika tuan-puan sedang mencari modal pusingan untuk bisnes, emas ini boleh dijadikan sumber sementara. Tuan-puan dapat modal untuk digunakan, tapi pada masa yang sama emas tu tidak hilang dan nilainya juga berpotensi naik semula apabila harga emas kembali pulih dan naik. Inilah kelebihan utama menyimpan emas fizikal. Modal tidak terbuku dan tidak habis. Sebaliknya, boleh dijadikan aset yang fleksibel untuk bantu tuan-puan pada masa yang memerlukan. Mahu mulakan tabungan emas minimum RM100 dan tiada komitmen bulanan? Isi baik biru di bawah. Saya bantu anda. Moga kekayaan anda terus berkembang dengan ilmu. Follow for more tips.